Dunia ni memang tak adil. Ada ikan lahir-lahir terus dapat superpower. Aku pula tadi kena marah sebab tolong si Azman punch card. Hai, ini dia hairy frogfish, ikan katak berambut. Ikan ni ada dekat perairan Sabah, dekat Mabul, dekat Sipadan, dekat pulau layang-layang. Dia tak main kejar-kejar, dia duduk diam je. Tapi siapa datang, habislah kau. Atas kepala dia ada built-in joran dan umpan untuk dia mancing ikan. Dia goyang-goyang, mangsa pun datang. Lepas tu dia laju ngap 6 milisaat, lebih laju dari sekelip mata. Ikan ni tak ada racun, tapi bila dia dah lock on memang tak boleh miss. Lagi satu, ikan-ikan lain pun suka lepak dekat dia sebab dia nampak macam batu karang. Member baru nak nyorok dari pemangsa lain. Rasa aman, rasa damai. Tak ada hujan, tak ada ribut, kena ngap. Hayah, tak aci betul. Macam ikan belacak, dia pun tak suka berenang sangat. Dia merangkak pakai sirip bawah. Tu yang orang panggil dia ikan katak.